Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini The Team Ghostbuster bukanlah untuk mencari hantu, tetapi malam ini kami ditugaskan untuk mencari mangsa yang hilang. Adalah kanak-kanak 5 tahun, 2 orang. Dan sekarang kami bergegas ke lokasi untuk membantu mencari mangsa yang hilang berumur 5 tahun. So, let's go guys. The Ghostbuster Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim The Ghostbuster Association memulakan perjalanan untuk menjejak kehilangan budak berumur 5 tahun. Kedua-duanya umur 5 tahun. Namanya Umairah dan Aisyah. Dan mari kita saksikan video yang ada dekat dalam ni, tim-tim The Ghostbuster untuk menjejak pencarian kehilangan kanak-kanak berumur 5 tahun. Mari kita saksikan. Ada di dalam hutan. Di dalam hutan, 2 tim, di pantai 2 tim. Umairah! Yot! Piot! Pulang! Ini tu bang. Pasir bandak ha? Kita mula bukan cari. Ada orang si nombor lawan tu ha. Tolong cari minyak yang hilang sekejap, okey? Ini tu bang. Kepala letak dia betul. Kepala letak dia. Agak nak masuk kepala letak dia. Bukan konten lah, kepala itu orang bukan konten lah. Ya, bukan konten lah. Bukan konten lah. Umairah! Adik! Bilang dek. Adik! Ada yang viewer dengar. Azan. Okeylah kak. Ada suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami hanya balik sampai ke petang. Dan di Syaki memang hilang. Lampu apa ni dia? Lampu yang lagi. Dah lampu sendiri dah. Okey lampu tu. Dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau pertemukanlah budak itu ya Allah. Janganlah kau mempersulitkan kami ya Allah. Janganlah kau mempersulitkan urusan kami ya Allah. Boleh turun, sikit mungkin. Saya dah jejak stop. Okey, kami langgar. Okey. Terima kasih yang kasih. Semoga korang dimudahkan rezeki. Teruskan berdoa. Kalau korang tengok geng, Teruskan berdoa. memang betul-betul atas gunung kita orang, atas bukit. Dulu dalam lubangnya. Terus. Apa tu? Apa tu Yalah kan. Sebab bila kami ingat orang bah. Tu hati-hati. Umayyah! Yot! Umayyah! Stop. Cuba bunyi tak? Stop ah. Stop dah bunyi. Macam mana budak bunyi stop? Stop duluan ni. Oi. Up. Maira. Stop. Ada bunyi. Hold. Silent please. Bismillahirrahmanirrahim. Umayyah! Adik! Pen konten lah. Kamu ada orang pen konten lah. Ya, pen konten lah. Bukan kontainer. Umayyah! Adik! Bilang dek. Adik! Allah. Dan pasir bandak. 2 biak hilang beru. Jurang lah. Kamu ada orang jurang lah. Yang baik masa tu. Dia betul-betul tengah-tengah bukit tu. Tu jurang tu. Okey. Di bawah air. Maina. Yot. Sulah dalamnya lubang ah. Adik. Dek. Dek pondok bang. Tidak apa pondok kan. Guys pondok yang besar. Oh dek, bilang dek. Ada yang antum di sini. Dek, bilang. Tumpuk. Dek. Oh dek. Soalnya pelik-pelik jangan tanya ke teman je abang. Oh, jangan dia tanya benda pelik-pelik. Dek. Ya dari pukul 11 tadi mak yang ada. Pukul 11.30. 2 sip pulang dari pukul 11 tadi. Gambar ni. Belasok. Apa belasok? Kebun ni. Bagian Tanjung sini Tanjung. Pasir Rian. Tanjung. Kebun babang dah. Semua memang dah pola satu. Terus kita pergi Silang. Silang tak? Semua kami memang dah pola. Kat sini. Terus kita agak sini ada. Tunjuk perjalanan kalau orang Silang lah. Kita pergi ke Silang. Pergi ke Tanjung. Kita dah jalan je. Kita ada minum saya. Kita dah hal. Gas tak? Jalan je. Pergi ke Tanjung Jalan je. Pergi ke Tanjung. Oi. Tanjung ah. Pergi Silang je. Tunjuk tu. Tunjuk. Ini Tanjung. Orang ke Tanjung. Tunjuk jalan di ruko tu. Okey. Ini rambutan gitu lah. Rambutan ya, betul lah.
Dia kena usul. Tu. Kau tanya. Tidak ada dengar apa? Ni jalan ke sini. Ni dengar lah. Tidak ada hadinya di atas. Ni dengar libas tu ada miak bah. Tapi ni berjalan sini ni ada. Oh ni ada miak tadi punya dua di gunung ada bah. Ni ada dengar ni. Ni nyalale yang mikir orang ambil orang hutan. Fall back. Dah. Okey. Masih ada. Semua ke base. Selamat. Okey. Teman di situ ada dapat awan daripada tidaknya ada nampak dengar bunyi suara budak dekat bahagian kebun ada rambutan tu. Itu je yang tahu bah. Cuaca pun hujan juga. Mana yang nak teruskan terus? Yang lain patah balik. Jadi patah balik. Tim 2 akan terus mencari dekat bahagian rambutan dengan tidak tim lain daripada sampai lah. Roll back. Just ke depan. Sudah hilang. Tekan. Azan. Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Ada keluarga ada tadinya ada dekat bahagian rambutan tu. Jadi kita sih pasti sama ada dia untuk masuk ke situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Kejar kita langkah azan. Sabar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Azrul Mustaqim Bu Sabanglan, saya ada dekat sini. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal salat. Merah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Merah. Aisyah, Humairah, Dik, balik. Dik. Dengan usaha keras kami mencari mangsa yang hilang daripada jam 2.30 sehinggalah jam 6 pagi. Kami mencari mangsa bernama Humairah dan Aisyah yang telah hilang pada waktu Zuhur. Setelah usaha keras kami mencari dari jam tersebut selama 4 jam ataupun 5 jam, namun tiada menemui apa-apa titik penemuan sekalipun. Selepas kembalinya kami orang keluar daripada hutan, kami orang pun bergegas pulang apa semua.
alhamdulillah dengan usaha penduduk kampung, bomba PDAM dan JPAM menemui kanak-kanak tersebut berada di Batu Merah. Jom selepas kita saksikan video ini, kita saksikan waktu penemuan dan sesi temuduga Abang Muhammad Zulkifli yang menjumpai kanak-kanak tersebut. Mari kita saksikan. Dan di sini salah satu video daripada Sarawak Edition, dan kami Ghostbusters Association mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sarawak Edition yang sentiasa update tentang apa-apa berita daripada Sarawak, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Dan mari kita saksikan video ini, penemuan Umairah dan Aisyah di waktu jam 9 pagi. Kalau apa kita orang emak ni? Botik. Berapa jauh dari situ ke Siar? Tempat asuk pergi malam tadi ah. Oh, di Siar dia. Yang di hujung kali ya. Ni temu. Di belah jauh telinga. Ya Allah, jauhnya. Abang ambil tek mantas tek dah jumpa. Dah Abang jumpa oh? tek. Oh, okey. Dalam Alhamdulillah. keadaan selamat lah. Oh, alhamdulillah lah. Okey. Dan ini salah satu video Abang Muhammad Zulkifli yang telah ditemuduga oleh Sarawak Edition, di mana abang ini telah menemui Umairah dan Aisyah, kanak-kanak berumur 5 tahun yang berada di Batu Merah. So mari kita saksikan video temuduga beliau. 3 orang ke? 3 orang. Oh, ya, kira nak sampai kat tempat dia mari. Asuk malam ni asuk ada pergi saya, tapi air hujan asuk dia stop. Dia hari tu kira nak pergi lagi, tahu nemu. Berapa orang kita pergi ke Siar? 3 orang. 3 orang. Pukul berapa tadi? Belum ada lama juga. Belum ada lama. Dan waktu kita nemunya, macam ni keadaan ni. Dia mengangkat atas batu, nak seorang adik berdiri, nak seorang adik siapa diri, duduk si belepar. Jadi batu tempat yang tiga kan beritup, banyak tutup. Betul itu, tajamnya. Tajamnya kan. Dan keadaannya waktu ditemu ya dalam nampak macam diam aja. Dia ditanya, tanya Amir, siapa pelas dari situ yang ada kakak mbaknya situ, dia majak badan. Oh, tapi kita tahu ia yang dicari kan lah. Nang kami carinya. Saya tadi kami cari ya. Sebab banyak pula kita dengar sidak madah ada nemu niak main rah Taman Sri belah nun. So yalah. So tok tek nang sah lah kita nak kenal juga lah. Nang kenal. Sebab tadi ada tiada dan cari sini dulu dalam tadi, tapi air besar. Cepat terus sampai dalam tu je. Tidak puas sampai pagi je. Kosan tu saya nemu. Jadi pagi tak tiba mencari sini lah. Kita madah tek kita nemu seorang merangkak mengangkat atas batu. Mengangkat atas batu. Batu besar ah. Siapa besar saya badannya rendah lah. Jadi nak seorang nak tinggi lah, tak kami nangga. Nak seorang nak tinggi. Nak berdiri ya. Nak berdiri kami nangga. Nak berdiri atas batu. Ya. Seorang ah. Yang batu dia tinggi tu. Jadi nak berdiri tak nampak. Nak rendah tak nampak sebabnya angkat atas batu ya. Lalu kami berikut. Mandai terus. Di debeng bot. Ni dah tu datang. Tak kita ada jual tek lah ni tek lah. Lalu ni dua mbak dia kami dah cepat lupa lagi dah lepas dah ada mbak berikut ngepong mbak ni dua ada. Jauh juga mbak dia dua dari situ pergi sia. So macam ni tek kita nunggah sidak lain datang ke sia jual lain lah. Untuk ngambaknya. Siapa yang ngambak nanti? Siapa yang ngambaknya? Kami dua. Kita dua yang ngambak. Orang macam mbak tu, mbak barang nak di mana orang tak nak kira mbak barang pindah. Kira laki nang cari juga lah.